Tiga sebab kenapa berlakunya Isra' Mi'raj. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak mengembirakan hati Nabi SAW, ataupun disebut sebagai tasliyatun nubuwah. Sebagaimana kita tahu bahawasanya Isra' Mi'raj ini berlaku dalam tahun kesedihan ataupun disebut sebagai Amul Hazan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Kerana ada tiga sebab. Yang pertamanya, wafatnya isteri tercinta Nabi SAW, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, iaitu wafatnya ataupun berlakunya kematian bapa saudara Nabi dan juga sebagai pelindung Nabi. Siapa? Iaitu Abu Talib. Dan yang ketiganya ialah dakwah Nabi SAW di Taif tidak diterima. Sebab yang kedua, kenapa berlakunya Isra' Mi'raj ialah tanda Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi SAW. Bagaimana Allah memuliakan Nabi? Iaitu ketika Nabi naik ke langit, Nabi dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, iaitu bermula dengan Nabi Adam AS di langit yang pertama, sehinggalah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS pada langit yang ketujuh. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di mana tidak ada makhluk lain yang sampai di situ. Dan sebab yang ketiga kenapa berlaku Isra' Mi'raj ini ialah sudah pastilah Nabi SAW menerima perintah solat secara langsung daripada Allah Azza wa Jal, yang mana solat ni kita tahu bermula dengan 50 waktu dan akhirnya dapat dikurangkan kepada 5 waktu sehinggalah hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat.